Assalamualaikum guys. Hai. So buat masa sekarang negara kita masih dilanda wabak COVID-19. So kita semua terpaksa lockdown. So aku ambil kesempatan ini untuk tunjuk korang cara buat DIY snake hook menggunakan batang joran yang lama yang korang tak gunakan. Pertama sekali, barang yang korang perlu ada adalah batang joran lama yang korang tak gunakan yang mempunyai rongga untuk korang masukkan besi kat dalam ni. So first sekali dia tak kisah korang nak guna joran ke, nak guna kayu ke, batang besi ke, batang mop ke, ataupun selfie stick macam aku buat ni. Dia tak kisah sebenarnya. So atas masing-masing punya cita rasa lah. Untuk bahan kedua pula, korang boleh cari batang besi macam ni, kemudian korang bengkokkan dan buat bentuk, mengikut bentuk macam ni untuk kita masukkan dalam joran ni nanti. Sebab tu kita perlu cari joran yang jenis berongga untuk kita masukkan terus dalam ni. Ataupun kalau korang rasa tak boleh jumpa batang besi ni, korang boleh gantikan dengan batang pengecat. Dan last sekali, korang perlu ada gum. Kat sini gum aku gunakan gum jenis epoxy resin. Dia ada dua jenis tube ni, kita kena campur. Gum ni korang boleh cari dekat kedai Eko. Ni aku beli RM2 dekat kedai Eko. Ataupun yang mana korang nak lagi keras, korang boleh gunakan gum jenis tanah liat. So aku buat dekat selfie stick. Aku tak ingat nama gum tu. Nanti aku tunjuk korang nama gum tu apa kat sini. Korang kena campurkan dua jenis gum ni 50-50 sama rata, dan korang kacau. Lepas korang campurkan gum tadi dah sebati, so korang boleh terus letak dekat setiap sekali. Jangan sapu rata. Korang buat sikit macam tu sampai ujung. Okay, lepas korang dah letak macam aku tunjukkan tadi, korang boleh terus masuk dekat joran yang korang nak buat tu. Lepas korang dah masuk macam ni, finishing dia, balance gum ni tadi sebelum dia keras, korang angkat, korang boleh letak dekat ujung dia. Just salut je macam ni. Okay guys, ini final product DIY snake hook menggunakan batang joran. Yang mana korang boleh tengok kat sini resin dia dah keras. So memang agak susah untuk tercabut. Kalau korang try tarik kuat-kuat pun memang tak boleh tercabut. Kat sini aku ambil kesempatan yang mana aku buat video ni, DIY snake hook ni bukan untuk korang suka-suka hati tangkap ular kat luar tu. Yang ni in case kecemasan yang mana korang terpaksa handle ular, korang boleh gunakan hook aku ni. So bukan untuk suka-suka hati korang tangkap ular lah. Okay, by the way, kalau korang rasa aku punya video ni menarik, korang boleh like, share dan subscribe video aku ni. Ingat, stay at home. Sampai jumpa lagi. Bye bye.